Pelaburan RM5 bilion dapat 500 kerja sahaja. Sikitnya. Baru-baru ini saya cerita pasal pelaburan tambahan. RM5 bilion taxes instrument di Melaka yang mewujudkan 500 pekerjaan untuk anak tempatan. Lepas tu, memang banyak dapat komen macam hantu ni. Pasal apa sikit sangat pekerjaan yang dapat? Tapi kita kena ingat, RM5 bilion tu bukan semuanya pakai nak bayar gaji pekerja. Tapi kos dari awal pelaburan masuk hingga kilang tu akhirnya beroperasi. Kita nak beli apartmen sekangkang kera pun kena bayar beratus ribu. Ini kan pula nak buat kilang. Beli tanah pun dah mahal. Lepas tu dah nak bina bangunan kilang, mesin pula bukan mesin biasa, harganya berjuta-juta satu unit. Lepas tu kena test, kena set up. Ini semua mengambil masa yang lama. Sebelum kilang tu betul-betul boleh beroperasi. Bila kilang macam ni siap, kerja yang ada pun bukan kerja biasa-biasa. Dia perlukan jurutera, technician, pakar IT, pakar otomasi, penyelidik. Pekerjanya tak ramai, tapi gaji dan kemahirannya lebih tinggi. Saya bagi contoh yang senang. Ali nak tarah bukit belakang rumah. Ada dua pilihannya. Ali ni ada dua pilihan. Satu, Ali upah Abu. Abu guna jengkaut dan lori tanah. Modal Abu RM400,000. Pekerja dia 2 orang sahaja. Operator jengkaut dengan pemandu lori. Kedua, Ali upah Ahmad. Ahmad guna 20 orang, pakai cangkul dengan kereta sorong. Modal Ahmad RM4,000. Kalau hantu tengok investment Abu, mesti dia kata, apa ni? Investment RM400,000 tapi pekerja 2 orang saja. Bila hantu tengok investment Ahmad, mesti dia kata, macam ni lah bagus. Invest RM4,000, dapat cipta pekerjaan untuk 20 orang. Tapi sebenarnya, produktiviti 2 orang pekerja Abu ni jauh lebih tinggi daripada produktiviti 20 orang pekerja Ahmad. Pekerja Abu boleh siap kerja ini dalam masa 2 hari. Pekerja Ahmad, 7 hari pun belum tentu boleh siap. Gaji pekerja Abu jauh lebih tinggi dari upah pekerja Ahmad. Inilah hala tuju dasar pelaburan negara kita sekarang. Kita nak beralih dari industri teknologi rendah ke industri teknologi yang lebih tinggi. Bila kita tarik pelaburan teknologi tinggi, produktiviti naik, gaji rakyat tempatan pun naik. Macam mana hantu? Boleh faham tak?